Lepas buka, tengok ada darah di seluar dalam. Haid kot. Macam mana puasa hari tu? Baik. Muslimat tanya ni. Lepas buka dah. Makan puak. Tak buka hari ni. Nak pergi mandi tengok ada darah kena di seluar dalam. Tak kira seluar dalam. Luar-luar pun tak kira lah. Darah haid lah. Okey. Dah puasa tadi ke mana? Puasa tadi tengok dulu. Bila keluar darah? Kalau keluar darah sebelum garik, batal puasa. Kalau darah haid. Kalau darah istihadah, tidak batal. Dah rasanya bang dulu baru keluar darah, tidak batal. Dah tahu keluar darah dulu ke azam dulu, maka boleh ambil hak mana, pilih sendiri. Kita ambil hak keluar azam dululah baru keluar darah, silakan. Tu fiqh luar. Faham? Yang tak boleh memang kita zang atau yakin keluar darah dulu sebelum azam, batal puasa, wajib qada lepas raya. Okey?